Syira, sebelum ni kan Dr. Syira kerja sebagai doktor kan? Dekat KKM Ya, betul. Tapi sekarang ni Dr. Syira decide untuk fokus dekat public goal kan? Betul. Boleh tak saya tahu kenapa Dr. Syira buat decision untuk fokus dekat public goal sedangkan Dr. Syira dah ada kerja hakiki sebagai seorang doktor? Okey, baik. Okey, itu adalah soalan famous yang ramai yang tanya. Saya dah ada kerjaan tetap, pendapatan yang stabil, tapi kenapa masih pilih untuk buat bisnes public goal? Kita tahu kerja sebagai seorang doktor, kita perlu bagi masa, kerja sampai ke petang, sampai ke malam, dan weekend pun kena pergi kerja, bos panggil. Kita terikat dengan masa. Sampai kan ada satu masa ni, saya baru lepas pantang. Kan baby kan, biasalah demam, sakit kan. Bila baby saya demam, tak sihat, saya tak dapat cuti. Itu buat rasa macam terkilan. Saya ni treat patient ni, treat orang lain ni, tapi anak sendiri tak dapat cuti. Jadi dekat situ membuatkan jentik saya. Saya kata, why not kita try untuk buat bisnes public goal. Dan sebenarnya buat bisnes public goal pun pada asalnya saya nak extra income lah. Dulu saya kena belajar doktor 5 tahun 5 tahun degree, and then dapatlah gaji sebagai seorang doktor. Tapi Alhamdulillah melalui bisnes public goal, walaupun saya masih lagi buat secara part time sebelum ni, saya dapat gaji 3 ke 4 kali ganda daripada gaji sebagai seorang doktor. Masya Allah. Plus point, point lain ni plus point adalah reward yang paling best adalah saya dapat bercuti setiap tahun ke luar negara. Dapat pergi honeymoon lagi bawa suami saya sama-sama. Macam tahun lepas saya pergi ke Switzerland, Pak Biga bawa ke Switzerland. Nak pergi Switzerland kos sangat mahal kan. Kalau saya pergi dengan suami saya, mungkin kita akan pilih penginapan yang bajet, kena bawa makanan pun maybe makanan ready to eat tapi bila saya pergi bersama-sama dengan Pak Biga tahun lepas, Masya Allah, penginapan, makanan semua ditanggung. Kami dilayan seperti VVIP lah. Kita hanya perlu bawa baju, bawa pasport, OOTD je. Kan hanya fikir tu je. Tapi bila dah dapat reward macam ni, setiap tahun pergi overseas, insyaAllah nanti bulan 10 nak pergi Cape Town lagi. Sini lagi pergi Budapest. Jadi saya nampak itulah peluang yang besar yang saya dapat dalam bisnes public goal ni. Dalam bisnes public goal ni, kita bukan hanya boleh menabung emas, tapi kita juga ada peluang untuk kita nak jana income sambil menabung emas, plus dapat 3 ultimate rewards. Iaitu yang pertama tadi, dapat kebebasan masa. Saya boleh buat apa pun yang saya suka. Yang kedua, dapat pendapatan pasif sebenarnya. Income pasif, income yang mana kita tak kerja pun kita ada duit. Dan yang ketiga, boleh travel ke luar negara setiap tahun. Payah bayar apa-apa, semuanya ditanggung. Masya Allah, terima kasih Dr. Syira. Jadi, bagi tuan puan yang tercari-cari peluang ubah kehidupan diri dan keluarga, inilah bisnes yang paling mudah. Tak perlu pegang stok. Boleh buat bisnes daripada mana-mana sahaja. Tak payah fikir dan tak payah pening tentang staff. Tuan puan boleh explore peluang bisnes bersama Public Goal. Jom jadi sebahagian pada tim kami. Saya Puan Ainin. Dan saya Dr. Syahira.